Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk cara tanam pokok limau yang dah ditiup di tot ini terus ke tanah tanpa melalui kita perlu masukkan dia dalam polybag. Tak payah masuk. Tapi syaratnya pokok yang kita tanam tu mesti pada musim hujan macam sekarang ni. Okey, ini yang saya nak tanam. Okey, saya nak tanam pokok yang kita tut tadi. Selepas kita kerat, kita potong dia, masukkan dalam air macam ni. Rendam lebih kurang 1 jam. Jadi segala semut yang bersarang dalam ni ataupun haiwan-haiwan lain akan lari keluar. Okey, kita cuba keluarkan plastik ni. Ya, pelan-pelan. Kerja sebelah tangan. Okey. Saya dah keluarkan plastik dia. Kita tengok akar tu. Ini lubang yang saya dah korek. Saya guna benda alah ni nak korek lubang tadi. Okey. Sini mesti ada lebih sikit. Supaya kita pacak dia dengan lebih dalam. Okey. Kalau ada lebih macam tu, kita pacak dia saja. Tekan dia kuat. Dan pokok ini tak akan bergoyang. Okey. Lepas tu kita timbus dengan tanah. Okey. Okey, macam tu saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.